Betul lah Tok Jo. Tok Mat kata nak takut dengan DAP ni pasal apa? Yang keluarkan kenyataan yang macam-macam itu tim B dalam DAP. Tim B. Mereka pun ada tim B juga. Saya jumpa sendiri dengan Setiausaha Agung dia. Kenapa yang orang-orang tu cakap macam itu? Akmal, lu ingat lu siapa? Akmal pun kena. Ini orang Melaka lah ni. Wow. Bukan Akmal ni, orang lain. Apa? Saya setuju Akmal jawab. Dia tanya, lu ingat lu siapa? Lu ingat gua siapa? Itu bagus. Itulah nak jantan. Ingat Tok Mat Hassan saja boleh jadi batu api. Saya pun boleh juga jadi batu api. Saya kesian PM. Saya sebut dalam ucapan dasar 773 inisiatif. Ya, banyak yang telah beliau kemukakan. Tetapi tak ada skin feel yang dirasai, tak banyaklah ada dirasai, tapi tak begitu dalam dirasai oleh rakyat. Dan saya harap dari segi sistem komunikasi, effective communication mesti dilakukan, dan saya harap perkara itu akan dapat dilakukan dengan segera. Kemudian Kongres Ekonomi Bumi Putera. Saya diberikan amanah oleh Perdana Menteri sebagai pengurusi Kongres Ekonomi Bumi Putera. Artinya apa? Agenda Bumi Putera, PM memberikan kepercayaan kepada UMNO untuk melaksanakannya. Begitu juga Dasar Tahfiz Negara, begitu juga Majlis TVET Negara, banyak lagi. Jadi dalam perkara yang sedemikian, saya berbincang dengan rakan-rakan dalam kabinet. Tanya rakan-rakan dalam kabinet. Tak ada parti lain yang membuat pre-council atau perbincangan awal pagi dengan rakan-rakan menteri kabinet. UMNO buat. Kita bincang. Dan Alhamdulillah, semua menteri datang. Siapa di dalam jawatankuasa Kongres Bumi Putera? Ahli-ahli profesional, tokoh-tokoh ekonomi dalam Kongres Ekonomi Putera. Tetapi PM lantik Yang Berhormat Govind Singh Dio duduk dalam jawatankuasa Kongres Ekonomi Putera. Dalam hati saya tanya kenapa? Dalam hati. Rupa-rupanya bila Kongres Ekonomi Putera yang pertama tahun 1965, Tun Razak ketika itu melantik Ko Kaibo sebagai salah seorang jawatankuasa Kongres Ekonomi Putera. Tan Sri Ko Kaibo. Begitu juga dilantik Manika Basakam sebagai jawatankuasa Kongres Ekonomi Putera. Ketika itu, wujud marah, tak ada pertentangan daripada kedua-duanya. Dan sengaja kadang-kadang saya test. Adakah Govind mahu menentang 132 inisiatif dalam Kongres Ekonomi Putera? Tidak ada satu pun yang tidak disetujui oleh Govind Singh Dio. Begitu juga saya jadi pengurusi jawatankuasa keselamatan dan kesesakan jalan raya kabinet. Dan beliau menjadi Menteri Pengangkutan. Saya sendiri pengurusikan bersama-sama dengan 7 atau 8 menteri yang lain. Di dalam mesyuarat, tidak pernah sekali pun beliau tidak bersetuju dengan saranan saya. Contohnya, apabila jumlah kematian disebabkan aksiden jalan raya, seramai 6,000 kematian purata setiap tahun. 6,000 kematian. Dalam 6,000 kematian itu, 93% adalah disebabkan kematian, aksiden, pendunggang dan pembonceng motosikal. Antaranya yang bawa penghantar makanan dan sebagainya. Berapa peratus yang Melayu? 87% Melayu. Satu kubur yang sebesar padang bola, berapa muat mayat? 1,000 kubur atau 1,000 mayat. Kalau 6,000 setahun, artinya 6 padang bola mayat. Kalau dikumpulkan semuanya. Sepanjang 10 tahun yang lalu, berapa kubur agak-agaknya? 60 kubur, 20 padang bola, tuan-tuan dan perempuan. Saya kata, jangan inayakan budak-budak ini. Terutamanya pekerja-pekerja penghantar makanan yang memberitahu Datuk Seri Saka bahawa upah lantai, upah paling rendah itu telah menurun. Yang terinaya adalah budak-budak Melayu kita. Itulah sebabnya kita menyarahkan Suruhanjaya Ekonomi gig diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saka Samsudin untuk membela nasib anak-anak Melayu. Dan sebagai Menteri Pengangkutan setuju. Govind
sebagai Menteri Digital, setuju. Ketika itu Steven Sim sebagai Menteri Kesuma, setuju. Ini semua DAP. Sebab saya kata, yang ramai mati anak Melayu. Dan beliau kata, cari jalan yang selamat. Tak ada pula menentang. Saya bukan nak menguji, saya cerita fakta. Ini. Habis tu yang takut dengan DAP ni apa hal? AMDAP. Yang sebut AMDAP ni bukan daripada UMNO, daripada pihak lain. Dia jealous kita berkawan di dalam kerajaan perpaduan. Padahal dia waktu dah berkahwin dengan DAP 4 kali. Kahwin 4 kali cerai. Hati itulah. Makin banyak lilitnya, makin banyak belit.